Arif Aiman Hanafi menghadapi masalah yang serius. Pemain Al Ahli Saudi bertekad untuk mencederakannya semula. Jurulatih Al Ahli Saudi itu bersedia menggunakan taktik kejam untuk mengalahkan Johor Darul Ta'zim. Berita mengenai kemungkinan pertembungan antara Johor Darul Ta'zim dan Al Ahli Saudi mula mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan peminat bola sepak Asia. Ramai yang menantikan aksi sengit ini kerana kedua-dua pasukan mempunyai reputasi besar di rantau masing-masing. Dalam suasana keterujaan ini, muncul pula dakwaan sensasi yang mengaitkan ancaman terhadap pemain muda berbakat, Arif Aiman Hanafi. Arif Aiman dikenali sebagai antara pemain paling menyelah dalam skuad JDT. Kepantasan, kelincahan dan keupayaannya mencipta peluang menjadikan beliau aset penting kepada pasukan. Tidak hairanlah jika kehadirannya di atas padang sering menjadi perhatian pihak lawan yang cuba menyekat pengaruhnya sepanjang perlawanan. Namun begitu, timbul kabar angin yang mendakwa bahawa pihak lawan mungkin menggunakan pendekatan permainan kasar untuk mengekang Arif Aiman. Dakwaan ini tersebar dengan cepat di media sosial, mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penyokong setia JDT. Ada yang mula mempersoalkan tahap keselamatan pemain dalam perlawanan berintensiti tinggi seperti ini. Walaupun begitu, penting untuk difahami bahawa dunia bola sepak profesional dikawal oleh peraturan yang ketat. Setiap perlawanan diawasi oleh pengadil dan pegawai perlawanan yang bertanggungjawab memastikan permainan berlangsung secara adil. Sebarang tindakan kasar yang melampau boleh dikenakan hukuman berat. Pasukan seperti Al Ahli Saudi juga mempunyai reputasi yang perlu dijaga. Mereka bukan sekadar mewakili kelab, tetapi juga liga dan negara mereka di pentas antarabangsa. Oleh itu, adalah tidak munasabah untuk menganggap mereka secara terbuka akan merancang untuk mencederakan pemain lawan. Dalam sejarah bola sepak, memang terdapat perlawanan yang berlangsung dengan fizikal yang tinggi. Namun, perbezaan antara permainan keras dan niat mencederakan adalah sangat jelas. Pemain profesional biasanya dilatih untuk bermain agresif tetapi tetap dalam batas peraturan. Arif Aiman sendiri bukanlah pemain yang mudah digugat. Beliau telah melalui pelbagai perlawanan besar dan berdepan dengan pertahanan yang kuat. Pengalaman ini membantu beliau menjadi lebih matang dalam menghadapi cabaran di atas padang. Dalam masa yang sama, pasukan kejurulatihan JDT pasti akan mengambil langkah berjaga-jaga. Mereka akan memastikan Arif Aiman berada dalam keadaan terbaik dari segi fizikal dan mental sebelum perlawanan penting. Strategi permainan juga akan disusun bagi melindungi pemain utama daripada tekanan melampau. Penyokong pula memainkan peranan penting dalam memberi sokongan moral. Sorakan dan keyakinan yang ditunjukkan oleh peminat mampu meningkatkan semangat pemain. Dalam situasi seperti ini, sokongan positif jauh lebih bermanfaat berbanding menyebarkan kebimbangan yang tidak pasti. Media sosial sering menjadi platform utama penyebaran maklumat, namun tidak semua yang dikongsikan adalah benar. Ada kalanya, cerita yang belum disahkan boleh menjadi tular dan disalah tafsir. Oleh itu, setiap maklumat perlu diteliti sebelum dipercayai sepenuhnya. Pihak pengurusan kedua-dua kelab juga biasanya akan mengelakkan sebarang kenyataan yang boleh mencetuskan kontroversi. Mereka lebih cenderung mengekalkan profesionalisme dan fokus kepada persiapan perlawanan.
Ini termasuk memastikan hubungan baik antara pasukan sentiasa terpelihara. Perlawanan antara JDT dan Al-Ahli Saudi dijangka berlangsung dengan tempo yang tinggi. Kedua-dua pasukan mempunyai pemain berkualiti yang mampu mencipta perbezaan. Ini menjadikan perlawanan tersebut lebih menarik untuk ditonton oleh peminat bola sepak. Dalam konteks ini, Arif Aiman dijangka menjadi antara pemain yang akan diberi perhatian khusus oleh pihak lawan. Namun, perhatian tersebut tidak semestinya bermaksud ancaman fizikal, sebaliknya lebih kepada strategi taktikal untuk mengehadkan pergerakannya. Jurulatih lawan mungkin akan merancang untuk menutup ruang dan mengawal hantaran kepada Arif Aiman. Ini adalah pendekatan biasa dalam bola sepak untuk mengekang pemain berbahaya. Ia dilakukan melalui disiplin taktikal, bukan kekasaran. Sebagai pemain profesional, Arif Aiman juga mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keselamatannya sendiri di atas padang. Ini termasuk membuat keputusan bijak ketika mengawal bola dan mengelakkan situasi berisiko tinggi. Kematangan dalam permainan amat penting dalam situasi seperti ini. Peminat tidak seharusnya terlalu cepat mempercayai spekulasi yang tidak berasas. Sebaliknya, mereka boleh menantikan perlawanan dengan semangat kesukanan yang tinggi. Bola sepak sepatutnya menjadi platform hiburan dan perpaduan, bukan ketakutan. Dalam banyak keadaan, cerita sensasi sering digunakan untuk menarik perhatian. Namun, realiti di atas padang biasanya jauh berbeza. Pemain lebih fokus kepada kemenangan dan prestasi, bukannya mencederakan pihak lawan. Sekiranya berlaku insiden kasar, pengadil mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan segera. Kad kuning atau merah boleh dilayangkan, dan hukuman lanjut boleh dikenakan selepas perlawanan. Ini memastikan keadilan sentiasa terpelihara. Perlawanan ini sebenarnya merupakan peluang besar untuk Arif Aiman membuktikan kemampuannya di pentas lebih tinggi. Berdepan pasukan seperti Al-Ahli Saudi memberi pengalaman berharga yang boleh meningkatkan tahap permainannya. Akhirnya, apa yang lebih penting adalah semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Sama ada JDT atau Al-Ahli Saudi, kedua-duanya mempunyai tanggungjawab untuk mempamerkan permainan yang berkualiti dan beretika. Kesimpulannya, dakwaan mengenai ancaman kecederaan terhadap Arif Aiman perlu dilihat dengan berhati-hati. Tanpa bukti yang jelas, ia kekal sebagai spekulasi semata-mata. Apa yang pasti, peminat boleh menantikan perlawanan menarik yang penuh dengan aksi kompetitif dan semangat sukan yang tinggi.